Kadang-kadang you guys tengok video yang terlalu panjang, you guys akan rasa macam bila dia nak habis ni. Day 28 cakap depan kamera. Ini adalah 3 info yang saya boleh share kepada you kenapa video panjang macam ni sekarang kadang-kadang tak menjadi. So nombor 1 ialah attention span orang sekarang dah amat pendek dah. Contoh macam sekarang bila you tengok orang ni dia cakap tapi video dia 10 minit panjang. That's why saya akan baca komen dulu. Ada yang akan kata orang ni point nombor 3 minit dia baru start cakap dia punya content. Cakap terlalu banyak. So itu akan menjadikan suddenly orang punya attention span dah hilang. So dia pun tak tahu apa you dah cakap. So nombor 2 ialah kalau nak buat video yang panjang, you kena ada momentum pada setiap konten lah. Contoh yang paling successful punya, you boleh tengok Mr. Beast punya video. Average dia punya video pun dalam 20 minit. So setiap kali dia punya video, kita pun tengok sampai habis. Sebab dia menggunakan retention editing, which is setiap 1 atau 2 saat macam tu, dia akan tukar scene. So dia akan membuat kita terhook pada dia punya konten lah. Tambah juga dia punya storytelling method semua pun agak bagus. That's why kita tengok dia punya video sampai habis. So nombor 3 ni adalah cara lah macam mana nak maintain dia orang punya attention dalam tengok you punya video. Yalah, you guys kena letak visual progress lah. So apa itu visual progress? Kalau you ada tengok Ali Abdal punya video, masa dia cakap satu konten, you akan perasan dia ada satu bar. So ini boleh memberitahu okay dalam berapa saat dia akan tukar scene. That's why you letak video progression kat sana. Orang tahu ni okay, point kamu dekat 10 saat you akan habis cakap. So itulah 3 point jika you guys nak buat video yang panjang lah. So saya punya sharing hari ini sampai sinilah. Saya Eng, kita jumpa esok.